cubaan suara, cubaan suara. Cubaan suara, 1, 2, 3. Mohon semua ibu bapa untuk memerlukan ruangan di hadapan terlebih dahulu. Perhatian kepada semua ibu bapa, sesi fotografi di studio gambar rasmi akan diadakan selepas sahaja majlis selesai. Saya ulang, sesi fotografi di studio gambar rasmi adalah selepas sahaja majlis selesai. Terima kasih.
Hadirin sekalian, majlis kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Mohon para hadirin untuk memenuhi tempat duduk di bahagian hadapan. Mohon kerjasama semua hadirin agar mematikan telefon bimbit atau meletakkannya dalam mod senyap sepanjang majlis ini berlangsung. Para hadirin juga diminta untuk tidak meninggalkan majlis sehingga majlis selesai. Kerjasama tuan-tuan dan puan-puan amanah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Diumumkan berakan masuk graduan SK Taman Medan ke dalam Dewan. Graduan, silakan duduk.
Diumumkan perarakan masuk barisan ahli akademik SK Taman Medan ke dalam Dewan. Diumumkan perarakan utama masuk ke Dewan. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin sekalian, majlis akan diteruskan dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu Negeri Selangor.
hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Encik Khairizal bin Abu Bakar, Guru Besar SK Taman Medan. Puan Salwani binti Saleh, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Zainab binti Yaakob, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Sharifah binti Mansur, Penolong Kanan Kurikulum. Encik Nur Akmal bin Muhammad Razali, Penolong Kanan Pendidikan Khas. Puan Siti Nadimah binti Muhammad Zain, Penolong Kanan Petang. Para ahli akademik, guru-guru, ibu bapa, para graduan serta warga dewan sekalian. Selamat datang diucapkan ke Hari Apresiasi Tahun 6 kali ketiga. Untuk makluman para hadirin, objektif majlis apresiasi ini diadakan adalah bagi meraihkan murid-murid tahun 6 yang bakal menamatkan pengajian di peringkat sekolah rendah serta menghargai jasa bakti mereka yang pernah mengharumkan nama sekolah. Di samping itu, majlis ini juga sebagai motivasi untuk terus belajar setelah melangkah ke peringkat yang lebih tinggi. Tangan di tanah penuh inayah, majlis dibuka penuh rahmat. Mohon keberkatan serta hidayah. Moga majlis senantiasa selamat. Untuk memberkati majlis kita pada hari ini, dijemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Helmi bin Nordin untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, serta seluruh umat yang istiqamah menuruti ajaran baginda hingga ke akhir zaman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya pada hari yang penuh bermakna ini, kami berhimpun dalam majlis apresiasi tahun 6 kali ketiga Sekolah Kebangsaan Taman Medan. Dengan penuh rasa kesyukuran kehadrat, kami memohon agar Engkau limpahkan rahmat, keberkatan serta kesejahteraan kepada majlis ini dari awal sehingga akhir. Jadikanlah perhimpunan ini sebagai satu majlis yang Engkau redai dan Engkau berkati. Ya Allah, kami menzahirkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada-Mu atas segala nikmat ilmu, kesihatan dan kesempatan yang Engkau kurniakan kepada anak-anak tahun 6 yang diraihkan pada hari ini. Ya Allah, kurniakanlah mereka kejayaan yang berterusan, bukan sahaja dalam bidang akademik, malah dalam pembentukan sahsiah, kepribadian dan akhlak yang mulia. Bimbinglah mereka dalam menempuh alam persekolahan yang seterusnya agar sentiasa berada di jalan yang benar dan diridhai oleh-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak ini insan yang beriman, berilmu, beramal dan beradab. Kurniakanlah mereka hati yang tenang, fikiran yang cerdas, semangat yang kental serta jiwa yang tabah dalam menghadapi segala ujian dan cabaran kehidupan pada masa hadapan. Peliharalah mereka daripada pengaruh yang tidak baik dan perkara-perkara yang boleh merosakkan diri, akhlak serta masa depan mereka. Ya Allah, kami juga memohon rahmat dan keberkatan kepada para guru, pendidik dan seluruh warga Sekolah Kebangsaan Taman Medan yang telah mencurahkan bakti, tenaga dan ilmu dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Ganjarilah mereka dengan sebaik-baik ganjaran atas setiap usaha, pengorbanan dan jasa yang telah dicurahkan
Kurniakanlah kepada mereka kesihatan yang baik, kesabaran yang tinggi, serta keikhlasan yang berpanjangan dalam mendidik anak bangsa. Ya Allah, kami turut memohon keberkatan kepada ibu bapa dan penjaga yang sentiasa menjadi tulang belakang, pendorong dan pembimbing kepada anak-anak. Satukanlah hati kami dalam semua usaha mendidik dan membentuk generasi yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, agar lahirlah insan yang berguna kepada agama, masyarakat dan negara. Ya Allah, pemudahkanlah segala urusan kami, lancarkanlah perjalanan majlis ini, serta jauhkanlah kami daripada sebarang kekurangan, kesilapan dan perkara yang tidak Kau redai. Terimalah majlis ini sebagai satu amal kebajikan dan tanda kesyukuran kami kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Helmi bin Nordin atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini mendapat kerahmatan dan keberkatan sehingga ke penghujungnya. Warga hadirin sekalian, seterusnya majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Khairizal bin Abu Bakar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Medan, untuk menyampaikan ucapan dan pengisytiharan pembukaan sidang 2 Majlis Apresiasi tahun 6. Dipersilakan. Terima kasih kepada acara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Yang Dipertua PIPT SK Taman Medan Encik Muhammad Azhar bin Abdul Rahman, yang dihormati Barisan Pentadbir SK Taman Medan, ahli akademik, guru-guru dan seterusnya yang diundang khas pada pagi ini, para ibu bapa, murid-murid tahun 6 SK Taman Medan sesi 2025 dan seterusnya yang diraihkan khas dalam majlis istiadat pada pagi ini adalah anak-anak yang baik lagi cerdik yang terdiri dari 4 kelas untuk sidang 2, iaitu kelas bijak, cemerlang, cerdik dan dinamik. Alhamdulillah kita dapat merealisasikan satu majlis penghargaan yang penuh istiadat sebagai simbolik kepada penutup atau pengakhiran anak-anak kita yang berada di tahun 6 SK Taman Medan sesi 2025. Saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada para pendidik yang telah berjuang untuk mendidik anak-anak ini selama 6 tahun. Walaupun bukan berada di sekolah ini, tetapi didikan yang diterima di sekolah rendah selama 6 tahun bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Terima kasih kepada guru-guru semua kerana telah mendidik semua anak-anak yang baik lagi cerdik ini. Tepukan untuk guru-guru anda. Terima kasih di atas komitmen dan tindakan para ibu bapa diundang khas pada pagi ini yang dapat meluangkan masa sebagai tanda menyokong, sebagai tanda menghormati, sebagai tanda kasih sayang kepada anak tuan-tuan dan puan-puan. Tepukanlah untuk ibu bapa. Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan majlis kali yang ketiga dilaksanakan di SK Taman Medan. Dan pelaksanaan majlis ini merupakan satu pilihan oleh pihak sekolah sebagai penghargaan dan sebagai simbolik kepada semua murid tahun 6 supaya mereka mempunyai satu semangat yang disimpan jauh di sudut hati untuk memakai jubah yang sebenar dan menghadiri majlis convocation yang sebenar di universiti nanti. Jadi ini hanyalah sebagai satu simbolik dan juga sebagai satu penghargaan di peringkat sekolah rendah. Dan saya yakin semua anak-anak yang baik lagi cerdik ini pasti akan mempunyai cita-cita untuk terus melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.
Sehubungan dengan itu, saya minta semua anak-anak yang baik lagi cerdik ini bangun. Semua bangun. Letakkan tangan kanan di dada kiri. Tolehlah ke kanan atau ke kiri, pusingkan badan. Di mana ibu ayah anda, sila toleh. Kalau nak ke kanan ke atau ke kiri, sebab ibu ayah ada di kiri dan kanan. Pilihlah ruang mana. Pandang ke arah ibu bapa anda dan ulang apa yang saya kata. Ibu dan ayah, tak semangat graduan ni. Ini graduan ni kena semangat. Okey, ibu ayah ada di depan. Sekali lagi, ibu dan ayah. Terima kasih. Ibu dan ayah. Maafkan saya. Ibu dan ayah. Saya berjanji akan melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tertinggi. Okay, sekarang pusing ke hadapan, menghadap ke hadapan. Cikgu, terima kasih kerana mendidik kami. Okey, tepukan untuk mereka tuan-tuan dan puan-puan. Silakan duduk, tuan-tuan. Ini adalah sidang yang kedua kerana kita mempunyai hampir 300 orang graduan pada hari ini, dan lazimnya begitu. Jadi kita terpaksa buat 2 sidang tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana dapat mematuhi masa dan dapat merancang dengan baik. Apatah lagi tadi cuaca kita agak mendung dan ada hujan menyan-menyan. Saya sekali lagi ingin merekamkan ucapan ribuan terima kasih di atas kehadiran semua ibu bapa yang sama-sama untuk menyantuni majlis simbolik ini. Terima kasih kepada para guru yang telah mendidik anak-anak murid kita yang baik lagi cerdik ini, dan juga terima kasih serta tahniah kepada para penganjur yang dapat merancang, melaksana dan seterusnya menjadikan perkara pada hari ini adalah sesuatu yang realiti. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya isytiharkan sidang kedua Majlis Apresiasi tahun 6 kali ketiga dibuka. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Guru Besar atas ucapan dan pengumuman pengisytiharan pembukaan sidang 2 Majlis Apresiasi tahun 6 sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan acara penyampaian sijil tamat sekolah rendah bagi kelas dinamik dan cerdik. Majlis dengan ini mempersilakan Yang Berusaha Encik Khairul Nizam bin Abu Bakar, Guru Besar SK Taman Medan. Bagi penerima kelas dinamik dimulai dengan Muhammad Firdaus Muhammad Fairuz. Muhammad Hafiz Muizuddin Mokhtar. Muhammad Akil Danish Osman. Muhammad Azam Danish Zainuddin. Muhammad Azhar Hasnul. Muhammad Aiman Mikhail Muhammad Zahari. Muhammad Arman Hakimi Muhammad Abdul Ghani. Muhammad Darwish Muhammad Rozi.
Muhammad Putra Adam Muhammad Rafiuddin. Nur Alia Rauda Zahari. Nur Amna Farisha Muhammad Zulkarnain. Nur Asia Muhammad Dorsani. Nur Insya Fatihah Abdullah. Nur Hana Humaira Muhammad Daim. Raiha Irfan Rosman. Wan Nur Syahirah Wan Muhammad Zamri. Zafar Haziq Muhammad Zainuddin. Muhammad Firaj Ikram Muhammad Roslan. Muhammad Faris Muhammad Azri. Daniel Anik Zikri Ramli. Akid Haziq Shah Irwan Shah. Bagi penerima kelas cerdik dimulai dengan Adelia Az-Zahra Syahirwan. Ahmad Mujahidin Muhammad Saiful Aziz. Aish Khalil Rania Muhammad Syahrul Nizan. Alif Firdaus Rafiki Ahmad Mazlihan.
Altaf Daniel Abdul Kadir, Damia Adisha Kamaruzaman, Fatimatus Zahra Muhammad Halim, Irfan Danish Jamaluddin alias Mudrikah Maisarah Muhammad, Muhammad Adan Darwish Muhammad Nazri, Muhammad Adam Firdaus Syamsuddin, Muhammad Afiq Haziq Al-Faizul, Muhammad Ahmad Ilman Ibrahim, Muhammad Awal Kushairi Muhammad Zuhairi, Muhammad Danish Rishad Hasbullah, Muhammad Hafiz Safari, Musi Akif Darwish Musi Alif, Ni Muhammad Haris Zikri Muhammad Zaimi, Nur Jannatul Najiha Jafli, Nur Alini Raisha Johari, Nur Airahana Hamzah, Nur Anissa Humaira Hamdan,
Damia Alisha Syahrul Amri. Nur Amalina Mahzul Azam. Nur Damia Umairah Muhammad Jafri. Nur Danisha Kasrina Muhammad Nizam. Nur Humaira Kaisara Muhammad. Nur Izaradia Kaisara Khairul Nizam. Nur Kaisara Rania Malik Hasan. Bunga bawah sikit. Okey. Nur Kalisha Ariana Zamri Arifin. Nur Kasih Fatihah Muhammad Khairul Amin. Nurul Alisha Damia Hasnun. Bunga bawah sikit. Nurul Syuhada Maskuli. Bunga bawah sikit. Nur Zara Amani Zainal Hariri. Khairi Nur Izara Muhammad Afizan. Dan Syarifah Nur Humairah Syed Khairuddin. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Encik Khairul Izan bin Abu Bakar atas kesediaan menyempurnakan acara penyampaian sijil tamat sekolah rendah sebentar tadi. Hadirin sekalian, sidang dua berehat seketika. Warga dewan sekalian, majlis akan dihiburkan dengan persembahan dari kumpulan Dirgahayu Tari dengan persembahannya tarian joget yang bertajuk Tambatan Hati. Dipersilakan kumpulan Dirgahayu Tari. Dicoba-coba memikat si noleha
Terima kasih diucapkan kepada kumpulan Nikah Haritari atas persembahan itu tadi. Untuk makluman warga Dewan, persembahan ini telah dipimpin oleh Encik Hasib bin Zainul Bidin. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan acara penyampaian sijil tamat sekolah rendah bagi kelas cemerlang dan bijak. Majlis dengan ini mempersilakan Yang Berusaha Encik Khairul Izan bin Abu Bakar, Guru Besar SK Taman Medan. Bagi penerima kelas cemerlang dimulai dengan Abdul Karim Haidar Hasif. Adam Afendi Nur Azman. Adam Ail Amali Abdullah. Adawiyah Abdul Fattah. Ahmad Aiman Rizki Saiful Afendi. Ahmad Arif Muhammad Rizal. Amar Hakimi Nur Hisham.
Amsyah Darwish Muhammad Zuhaidi. Arya Raikal Ahmad Fauzi. Fakira Iyani Zulhakhilah. Fatullah Muhammad Faiz. Haida Hurairah Zayan Haq Hazri. Muhammad Raikal Muhammad Rizman. Muhammad Adan Darwish Muhammad Syukri. Muhammad Amsyah Haziq Muhammad Hafiz. Muhammad Fajrul Mukarram Mazli Azwa. Muhammad Firas Al-Fatih Muhammad Fitri. Muhammad Firas Rosmaini. Muhammad Khairi Zufaimi Muzami. Muhammad Khalid Habib Salehuddin. Muhammad Nur Amin Rais Junaidi. Muhammad Syakir Ilman Muhammad Sukri. Nur Aisyah Zahira Rano Karno. Nur Anisha Ukhfia Zailan. Nur Atiyah Amani Muhammad Siful Nizam. Nur Darayani Khairina Muhammad Farizul.
Nur Ilin Abdul Rahman, Nur Insyirah Ufaira Muhammad Hasnul Nizam, Nur Izzah Jannah Syahirman, Nur Syamilah Izzati Khairul Azizi, Putra Zafran Zulianzan Muhammad Yusof, Khalif Hafiz Nur Hamarudi, Riyad Tasnim Zulhelmi, Siti Bella, Sofia Jasmine Muhammad Hisham, Sumaya Muhammad Nur Rashidi, Bagi penerima kelas senam bijak dimulai dengan Aina Nur Najihah Abu Bakar, Ahmad Amsyar Kaisan Muhammad Yazid, Aibi Aris Asfa Fuad Hadinata, Ain Taslim Hakimi, Az-Zahra Batrisha Ahmad Fuad, Faris Muhaimin Hairul Nizam, Izul Iman Izzuddin, Muhammad Akib Muzayyan Muhammad Hafiz, Muhammad Adam Anwar, Muhammad Adam Darwish Suhaizam Arif,
Muhammad Adam Irsyad Hafiz. Muhammad Adam Zikri Muhammad Nur Alias. Muhammad Adib Afzal Muhammad Isa. Muhammad Afif Akbar Amran. Muhammad Amirul Amin Muhammad Azmi. Muhammad Akil Afiq Muhammad Saufi. Muhammad Akil Zafran Muhammad Firdaus. Muhammad Azrif Latif. Muhammad Daniel Hakimi Nur Haizarizan. Muhammad Farhan Azhar Ahmad Azhar. Muhammad Lukman Haris Muhammad Nawawi. Muhammad Syukri Saprizal. Naili Nurdalili Zulkifli. Nur Arisa Zara Nur Muzammil. Nur Aisyah Dania Muhammad Zulkarnain. Nur Alisha Muhammad Hafiz. Nur Aminah Iman Khairil Anwar. Nur Anis Maisara Mazwan. Nur Akila Humaira Muhammad Asri. Nur Arisa Dania Nasri. Nur Farisha Kaisara Muhammad Adha.
Nur Farwizah Atika Kamaruzaman. Nur Isyirah Amani Rozaidi. Nur Izara Muhammad Rizal. Nurul Adriana Nabiha Muhammad Azmi. Taslim Nur Izara Abdullah. Syahzi Nafiq Daniel Safwano. Dan Suci Adriana Alisha Muhammad Faiz. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Encik Khairul Nizar bin Abu Bakar atas kesediaan menyempurnakan acara pencapaian sijil tamat sekolah rendah sebentar tadi. Warga Dewan sekalian, kini kita akan mendengar ucapan daripada wakil murid. Dengan itu, majlis mempersilakan Muhammad Akhil Danish bin Osman dan Nur Adelia Raisha binti Johari. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang bersaha Encik Khairul Nizar bin Abu Bakar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Medan, barisan pentadbir sekolah, seterusnya guru-guru, ibu bapa dan juga rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih kerana memberi kami ruang dan peluang untuk menyampaikan ucapan pada majlis apresiasi ini tahun 6 kali ketiga. Saya mewakili semua pelajar tahun 6 SK Taman Medan ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada warga pendidik SK Taman Medan kerana berjaya mengajukan majlis ini bagi kebaikan kami semua. Hadirin sekalian, majlis ini diadakan khas untuk kami, murid tahun 6 yang akan menamatkan pengajian di sekolah ini. Sekolah yang kami sayangi. Betapa bangganya kami kerana sebelum kami melangkah keluar meninggalkan sekolah, kami telah diraih dan diberikan penghormatan dalam majlis yang belum pernah kami rasai sebelum ini. Malah kamilah generasi ketiga yang diraih dengan majlis sebegini. Majlis apresiasi ini dikelak akan menjadi sesuatu memori indah buat kami. Memori ini akan kami simpan baik-baik menjadi lipatan sejarah. Inilah detik paling indah buat kami. Oleh itu, saya mewakili semua murid tahun 6 mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua guru yang pernah mengajar kami sejak kami tahun 1 hingga tahun 6. Gurulah yang telah banyak berkorban untuk kami. Guru sanggup berkorban masa, tenaga, bahkan wang ringgit demi pendidik dan melihat kami menjadi manusia yang berguna. Di sebalik kejayaan kami hari ini ada juga insan yang paling banyak berkorban, menjaga dan paling banyak bersabar dengan karena kami itu iaitu ibu bapa dan penjaga kita yang berada bersama dengan kita pada hari ini. Berikan tepukan. Hadirin dan rakan-rakan sekalian,
Majlis apresiasi ini memberikan pengertian yang amat besar kepada kami murid tahun 6 memakai jubah dan berbaris. Kemudian naik ke pentas seorang demi seorang untuk menerima scroll. Merupakan pengalaman paling berharga buat kami. Majlis apresiasi ini telah menjadi pembakar semangat kami agar tidak jemu berusaha untuk mencapai kejayaan demi kejayaan sehingga kami benar-benar dapat menjejakkan kaki ke menara Garden. Kami sedar dan kami yakin bahawa untuk mencapai kejayaan yang sebenar bukanlah satu perkara mudah. Namun, kalau tidak dipecahkan duyung manakah dapat selalunya. Oleh hal yang demikian, biarlah majlis hari apresiasi ini menjadi titik permulaan kepada kami untuk menyeluk pegasang sehingga ke pangkal lain. Alang-alang mandi biar rasa, alang-alang berdakwah biar hitam. Bara yang digenggam biar sampai jadi arang, agar pada suatu hari nanti kami menjadi benih yang dicampakkan ke laut menjadi sebuah pulau. Akhir kata, ayo rakan-rakan semua kita berdiri dan berikan ucapan bersama-sama. Sama-sama ikut saya. Maafkan kami, Ibu Ayah. Kami sayang Ibu Ayah. Terima kasih Ibu Ayah. Maafkan kami, Cikgu. Kami sayang Cikgu. Halalkan ilmu, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada wakil murid atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Untuk makluman warga Dewan, pemilihan wakil murid daripada kelas 6 dinamik ini adalah hasil usaha guru dalam program Anakku Boleh sepanjang tahun ini. Warga Dewan sekalian, seterusnya adalah acara pengisytiharan mantan murid SK Taman Medan dan penangguhan sidang 2 Majlis Apresiasi tahun 6. Maka dengan itu, majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Khairul Nizal bin Abu Bakar untuk menyempurnakan majlis. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis. Sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada anak-anak yang baik lagi cerdik dari kelas bijak, cemerlang, cerdik dan dinamik. Tepukan untuk mereka lagi sekali. Tahniah kerana anda telah pun selesai melaksanakan satu majlis istiadat berkaitan dengan rasminya menuntut ilmu di SK Taman Medan bagi sesi 2026 dan pastinya para graduan akan melangkah ke sesi remaja di sekolah menengah yang berikutnya. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih di atas kehadiran dan kesudian untuk menyantuni majlis kami pada hari ini. Terima kasih kepada semua jawatankuasa yang telah pun merancang dan bertukar-lumus untuk menjayakan majlis penghargaan kepada anak-anak kita hari ini. Kita beri tepukanlah untuk urus setia yang bertugas. Dan buat anak-anak baik lagi cerdik, kami guru-guru SK Taman Medan sentiasa mendoakan agar anak-anak semua akan terus mencapai kejayaan dalam bidang kehidupan dan terus menyambung pelajaran ke peringkat tertinggi yang semampu mungkin. Dan ingatlah, ijazah yang digenggam pada sebentar tadi perlu digenggam pada suatu masa nanti di universiti. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mengisytiharkan sidang 2 Majlis Apresiasi tahun 6 bilangan yang ketiga ditangguhkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Encik Khairul Nizal bin Abu Bakar atas kesudian membuat pengisytiharan itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan nyanyian lagu sekolah SK Taman Medan.
Hadirin diminta berdiri. Hadirin sekalian, diumumkan perarakan utama untuk meninggalkan majlis. Oleh itu, hadirin diminta untuk terus berdiri. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, Majlis Apresiasi Tahun 6 pada hari ini berjalan dengan lancar. Tahniah diucapkan kepada semua murid tahun 6 yang berjaya memperoleh sijil tamat sekolah rendah pada hari ini. Warga SK Taman Medan juga merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada semua ibu bapa atas kejayaan anak masing-masing. Maklumat kepada semua ibu bapa dan murid tahun 6 yang ingin bergambar, bolehlah ke studio gambar rasmi majlis hari ini di kelas 4 Cemerlang. Bagi pihak majlis, kami menyusun 10 jari seandainya terdapat kelemahan dan tersalah tutur bicara sepanjang kami mengendalikan majlis ini. Embun menitis di daun basah, di hujung daun seawal pagi. Kita bertemu, akhirnya berpisah, diizinkan Yang Maha Esa bertemu lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahniah selesai sudah kepada semua ibu bapa dan penjaga serta anak-anak di sidang 2.
Baik, untuk makluman sebelum tuan-tuan perempuan meninggalkan majlis, dimohon pertama kepada yang nak bergambar boleh ke kelas 4 cemerlang. Yang kedua, mohon kepada semua anak-anak untuk terus menjaga jubah, scroll untuk dengan sebaiknya, dan dimaklumkan jubah dan scroll, set jubah dan scroll hendaklah dipulangkan semula kepada urusi jubah sebelum jam 1:30 petang. Jadi mana-mana yang ingin bergambar, bolehlah bergambar dan berbuat demikian bermula sekarang. Dan mohon kepada semua, pulangkan semula set jubah dan scroll sebelum jam 1:30 tengah. Terima kasih. Kepada semua ahli jawatan kuasa kat sana, mohon untuk berkumpul di meja terus dia untuk sesi fotografi. Mohon kepada semua ahli jawatan kuasa berdiri laksana untuk hari ini berkumpul di hadapan untuk sesi fotografi. Terima kasih. Dan untuk makluman ibu bapa, kita dah selesai permulaan jubah dan selesai segala urusan, boleh membawa anak-anak ke kantor untuk balik. Terima kasih. Boleh kahwin dah. Oh. Sana.
je dah. End je dah. Okay, 2 recording je dah.